Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1777. Antara paparan utama. Kemenangan BN cerminan keyakinan rakyat. Pembangkang terus menyangkal, kerajaan terus bekerja. Politik label bukan jalan penyatuan umat. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya kecil PRK, Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak mencerminkan keyakinan rakyat terhadap usaha berterusan ditunjukkan di peringkat akar umbi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kemenangan ini wajar ditanggapi dengan sikap tanggungjawab sebagai amanah rakyat yang menuntut kepimpinan berintegriti dan tahap khidmat yang berkesan serta keupayaan menyantuni keperluan masyarakat secara inklusif dan berterusan. Kerajaan Madani akan terus menjunjung semangat muafakat dan kebersamaan demi memastikan pembangunan di Sabah dapat dimantapkan, kesejahteraan rakyat terus dipelihara dan agenda yang madani dapat dicermakan dengan tekad secara bersama, katanya di Petik Harapan Daily. Tambah lagi, PMX turut merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan dalam pilihan raya kecil PRK Parlimen Kinabatangan dan Dewan Undangan Negeri Dun Lamak yang berlangsung pada Sabtu. Tahniah kepada Yang Berhormat Parlimen Kinabatangan dan Yang Berhormat Dun Lamak, Yang Baharu Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar serta Muhammad Ismail Ayub atas kemenangan ini. Dan dengan doa agar legasi khidmat dan kepimpinan Allahyarham Bung Mokhtaradin terus dipelihara sebaiknya, katanya di Petik Media Perpaduan. Untuk rekod, PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak diadakan susulan kematian penyandangnya Allahyarham Datuk Seri Bung Mokhtaradin pada 5 Disember lalu. Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar, 32 tahun, meneruskan legasi bapanya apabila tampil dengan kemenangan bergaya selepas memperolehi 19,852 undi. Bagi kerusi Dun Lamak pula, Muhammad Ismail Ayub memenangi pertarungan 1 lawan 1 menerusi 7,269 undi berbanding pencabarnya Mazliwati Abdul Malik Warisan yang hanya meraih 1,588 undi. Sehubungan dengan itu, kemenangan BN yang terus mengekalkan penguasaan di kerusi Parlimen Kinabatangan pada PRK Temuh Hari memberi petunjuk bahawa Parti Warisan Sabah PWS tidak lagi boleh diharap mentadbir negeri apatah lagi negara. Penganalisis politik Faizul Abdul Ghani menyifatkan kemenangan besar Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar yang meneruskan legasi bapanya sebagai sesuatu yang jelas memberi tamparan hebat kepada parti pimpinan Datuk Seri Shafie Apdal itu. Kekalahan teruk PWS di tangan Muhammad Kurniawan jelas membuktikan BN terus mendominasi Kinabatangan dan Shafie tidak boleh mendabik dada. Kononnya Sabah bakal beralih kepada pembangkang yang gagal menjaga kebajikan rakyat. Ulasnya ringkas di Petik Harapan Daily. Manakala Datuk Sadi Abdul Rahman yang juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sukau mendapat 5,638 undi, manakala seorang calon bebas Goldam Hamid memperoleh 946 undi. Dalam pada itu, kestabilan politik serta jaminan kesinambungan pembangunan dikenal pasti sebagai faktor utama yang mendorong pengundi memberikan kemenangan bergaya kepada BN menurut penganalisis politik. Pensyarakanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. Haryati Abdul Karim berkata kedudukan BN sebagai sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan Sabah telah meningkatkan keyakinan pengundi terhadap kemampuan parti itu untuk membawa suara dan kepentingan rakyat Kinabatangan serta Lamak ke peringkat persekutuan dan negeri. Beliau menekankan bahawa faktor ini penting bagi memastikan kesinambungan dasar dan pelaksanaan pembangunan terutamanya di kawasan luar bandar yang masih berdepan pelbagai isu asas. BN berada dalam kerajaan perpaduan yang menjadi pilihan rakyat sekaligus memberikan kelebihan untuk meraih kemenangan di Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak. Yang lebih penting ialah kestabilan untuk menyelesaikan isu asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik yang kini menjadi keutamaan rakyat Sabah, katanya kepada bernama di Petik Astro Awani.
Dr. Haryati turut berkata pendekatan calon BN Parlimen Kinabatangan Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar dan calon Dun Lamak Muhammad Ismail Ayub menarik perhatian pengundi. Menurutnya lagi, kedua-duanya tampil dengan idea baharu, berprofil sederhana dan aktif menyatuni masyarakat di peringkat angkar umbi. Sekaligus berjaya menarik sokongan pengundi luar bandar secara menyeluruh. Isyarat yang cuba disampaikan pengundi ialah mereka mahukan pemimpin yang rendah diri, sering menyantuni rakyat dan mendengar masalah rakyat. Semua ciri ini dimiliki oleh Muhammad Kurniawan Naim dan Muhammad Ismail, ujarnya lagi. Beliau juga menegaskan mesej pengundi adalah jelas, iaitu mereka mahukan pemimpin yang dekat dengan rakyat, bersedia mendengar masalah mereka dan mampu memastikan pembangunan dapat dilaksanakan secara berterusan. Syahbaz dan tahniah Kerajaan Madani, terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para Jemaah Menteri yang tanpa penat lelah tetap menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Tidak lupa, Jom Channel juga ingin mengucapkan tahniah kepada Ahli Parlimen Kinabatangan dan Ahli Dun Lamak yang baharu atas kemenangan besar yang telah diperolehi. Semoga kalian terus menjalankan tanggungjawab kalian kepada rakyat dengan penuh amanah serta semoga segalanya berjalan lancar dan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kerajaan terus melaksanakan reformasi dan kebajikan rakyat secara berperingkat, pembangkang dilihat kekal dengan pendekatan lama, membantah hampir setiap dasar tanpa menawarkan alternatif yang realistik. Daripada isu kebajikan penyewa awam, pendidikan, bantuan bersasar sehinggalah kemudahan awam, pola yang sama berulang. Apa sahaja yang dibuat kerajaan, semuanya dianggap salah. Terbaru pelaksanaan kenaikan gaji penyewa awam fasa kedua di bawah sistem saraan perkhidmatan awam SSPA turut menjadi sasaran sindiran dan keraguan pihak pembangkang. Walaupun ia merupakan antara kenaikan gaji tertinggi dalam sejarah perkhidmatan awam negara, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar menegaskan bahawa pelarasan gaji tersebut adalah sebahagian daripada komitmen Kerajaan Madani untuk menjaga kebajikan penyewa awam dan memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat terus diperkukuh. Alhamdulillah, seperti janji Kerajaan Madani, hari ini 22 Januari 2026 merupakan tarikh kenaikan gaji baharu bagi fasa kedua di bawah SSPA, katanya di petik Berita Harian. Namun di sebalik pelaksanaan dasar yang memberi kelegaan kepada ratusan ribu penyewa awam, pembangkang terus memainkan naratif lama. Kerajaan dituduh populis apabila membantu rakyat dan dituduh zalim apabila bantuan tidak dilaksanakan. Realitinya, pelarasan gaji ini adalah kesinambungan kepada pengumuman pada 2024 melibatkan kadar keseluruhan 15% bagi kumpulan pelaksana dan kumpulan pengurusan dan profesional serta 7% bagi kumpulan pengurusan tertinggi. Di bawah fasa kedua, kumpulan PNP menerima tambahan 7%, manakala kumpulan pengurusan tertinggi menerima tambahan 3%. Langkah ini dilaksanakan walaupun kerajaan berdepan cabaran fiskal dan komitmen menutup ketidaksan subsidi. Satu pendekatan yang turut sering dipolitikkan oleh pembangkang walaupun kebocoran sebelum ini tidak pernah dibangkitkan secara serius. Penganalisis berpandangan kecenderungan pembangkang untuk menolak semua dasar tanpa menilai impak sebenar kepada rakyat hanya memperlihatkan kegagalan mereka keluar daripada politik emosi dan ketakutan. Dalam masa yang sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini menegaskan bahawa reformasi perkhidmatan awam adalah agenda jangka panjang yang memerlukan keberanian membuat keputusan dan ia bukan retorik mudah untuk meraih populariti segera. Kenaikan gaji penyewa awam ini sekaligus menjadi simbol bahawa di sebalik kebisingan politik, kerajaan tetap bergerak, janji tetap ditunaikan dan pentadbiran negara tidak boleh terhenti hanya kerana ada pihak yang memilih untuk membangkang tanpa hala tuju. Pendekatan politik yang gemar melabel pihak lain dengan istilah keras seperti syaitan bisu disifatkan sebagai tidak matang, tidak menyatukan umat dan bercanggah dengan roh Islam yang menekankan nilai rahmah, hikmah serta akhlak. Naib Presiden Parti Amanah Negara Amanah Datuk Mahfuz Omar berkata, Islam tidak pernah mengajar umatnya menghukum sesama sendiri dengan label. Sebaliknya membimbing melalui ilmu, kebijaksanaan dan akhlak yang mulia. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam urusan siasah merupakan suatu realiti sejak zaman para sahabat dan mengandungi hikmah tersendiri. Justru tidak wajar mana-mana parti politik mendakwa dirinya paling hampir dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala secara mutlak. Tiada satu parti politik pun yang boleh mendakwa dirinya paling hampir dengan kebenaran mutlak Allah. Perbezaan pandangan adalah sebahagian daripada tradisi Islam itu sendiri.
katanya dalam satu kenyataan. Beliau mengulas kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang sebelum ini dilaporkan menyifatkan pihak yang menyokong kerajaan perpaduan sebagai syaitan bisu. Selain menggambarkan kerjasama politik merentas parti dan kaum sebagai bebas daripada sempadan ketetapan Allah, mengulas lanjut Mahfuz menegaskan bahawa kerajaan perpaduan dibentuk mengikut lunas Perlembagaan Persekutuan, diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong serta disokong oleh majoriti ahli parlimen bagi menamatkan ketidaktentuan politik negara pasca pilihan raya umum ke-15 PRU15. Katanya lagi, kerajaan tersebut mungkin tidak sempurna, namun ia lahir daripada rasa tanggungjawab terhadap kestabilan negara dan bukannya retorik kesucian politik. Melabel kerajaan yang dipilih secara sah sebagai menyimpang hanya kerana melibatkan kepelbagaian pandangan dan latar masyarakat majmuk adalah naratif berbahaya. Ia boleh mengelirukan umat, memecah belahkan rakyat serta merendahkan tradisi fik siasat Islam yang sentiasa meraihkan realiti kepelbagaian. Ujarnya lagi di Petik Suara Keadilan. Bekas ahli Parlimen Pokok Senang itu turut menyuarakan kebimbangan terhadap kecenderungan sesetengah pihak yang seolah-olah memonopoli tafsiran agama dan melabel pihak lain sebagai jahil atau menyimpang hanya kerana perbezaan pendirian politik. Ini bukan budaya ilmu tetapi politik pengkultusan autoriti agama, jelasnya. Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang itu turut menegaskan bahawa Islam tidak pernah gagal memimpin masyarakat majmuk. Sebaliknya, kegagalan sering berpunca daripada sikap ahli politik yang enggan memikul amanah kuasa tetapi gemar menghukum dari luar gelanggang pentadbiran. Rakyat hari ini tidak memerlukan siapa yang paling suci dalam kata-kata, tetapi siapa yang paling amanah dalam mengurus negara, ekonomi dan kehidupan mereka, katanya lagi. Politik yang berteraskan label dan penghukuman tidak akan menyatukan umat. Sebaliknya akan mencetuskan perpecahan dalam kalangan masyarakat Islam dan rakyat keseluruhannya. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel, saluran berita TV internet nombor 1 di hati anda untuk mendapatkan berita politik tanah air. Dari sungai ke segara, Palestin bakal dan pasti merdeka. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.